Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada sebuah phone yang cukup popular. Sebab phone ni dikatakan ada kamera cantik, ada performance yang sangat laju dan paling best dia punya bateri besar, iaitu Honor Magic 8 Pro. Dalam ni yang specialnya dia ada 200 megapiksel ultra night telephoto camera, ada chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan bateri silicon carbon sebesar 7100 mAh. Jadi saya pun dah gunakan phone ni selama 3 minggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini dia review untuk Honor Magic 8 Pro. Kita mulakan dulu ke bahagian kamera. Kalau korang pernah pakai Honor Magic series sebelum ni, korang tahu kamera utama dia dah memang lawa. Tapi kali ni, game changer dia sebenarnya ada dekat kamera telefoto periskop ni. Dia bukan sekadar zoom jauh, tapi dia guna sensor 200 megapiksel yang saiz dia besar. Maksudnya apa? Maksudnya sensor ni lagi serap banyak cahaya. Jadi bila korang zoom, detail tu memang crisp dan sharp, terutamanya dalam range 3.7 ke 10 kali zoom. Tapi benda yang paling saya enjoy guna kamera phone ni ialah dia punya kamera stability. Honor cakap dia ada stability engine dengan rating SIPA 5.5. Bahasa mudahnya, bila korang zoom jauh-jauh, viewfinder dekat kamera tu rasa sangat stabil. Macam melekat je dekat subjek tu. So senang sangat nak dapat gambar yang lawa-lawa guna kamera telefoto daripada phone ni. Macam mana pula dengan kamera utama dia? Dia guna sensor 50 megapiksel dengan aperture f1.6. Dynamic range dia sangat luas. Kalau shoot waktu siang yang terik tu, dia pandai balancekan shadow dengan highlight. So langit tak overexpose. Muka pun tak nampak gelap. Untuk kamera ultrawide pula, walaupun dalam keadaan low light yang selalunya jadi musuh lens ultrawide, gambar dia still nampak bersih. Warna lampu-lampu tu nampak hidup dan vibrant, tak nampak pudar. Dan kamera phone ni best guna untuk portrait. Feature hardcore portrait tu masih ada, bokeh dia creamy, even dalam low light pun gambar dia still nampak sharp dan kurang noise. Tapi sekarang dia tambah satu lagi feature yang menarik, iaitu Magic Color, yang mana dia boleh recreate cinematic style daripada gambar lain. So boleh dapat looks macam Leica, macam Zeiss dengan feature Magic Color ni. Dan satu lagi benda baru dekat phone ni, dia ada AI camera button. Selain korang boleh slide jari dekat button tu untuk adjust zoom, dia boleh jadi shortcut juga untuk aktifkan beberapa feature lain. Untuk rakaman video, kualiti rakaman dia sangat solid. Stabilization dia memang mantap. Pegang secara handheld pun video nampak smooth. Dan disebabkan sensor saiz dia besar, video waktu malam pun nampak terang dan sangat usable untuk korang nak post dekat social media. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera depan Honor Magic 8 Pro dengan rakaman 4K. Saya boleh kata dia punya rakaman stabil. Okey, kita habis cerita pasal bahagian kamera dia dan sekarang kita nak masuk ke bahagian performance. Phone ni ada top tier performance dalam guna chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, iaitu chipset phone Android paling laju yang akan banyak digunakan untuk flagship 2026. Sejujurnya bila saya guna phone ni, saya rasa inilah phone Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling sejuk yang pernah saya gunakan setakat ni. Saya dah test phone ni guna kamera dekat outdoor, buat video rendering, dia punya temperature sesuam kuku je. Tak ada isu overheat yang ketara. Dan of course nak buka app pun laju, multitasking pun tak ada masalah. So sangat bagus performance dia untuk nak guna secara long term. Dan performance yang laju ni dibantu pula dengan software Magic OS 10 yang baru. Design dia nampak ada glass UI dan animation dia sangat smooth dan sangat stable. Dekat dalam ni ada feature AI Photo Agent yang mana dia bagi sejumlah feature editing. Dan AI agent ni akan tolong editkan gambar kita. Sangat senang. Seterusnya kita nak cakap pasal bateri silicon carbon yang ada dekat dalam phone ni. Phone ni ada bateri 7100 mAh. Nak dapat screen on time dalam 7 ke 8 jam tu senang sangat. Itu pun saya dah guna heavy use, macam guna kamera dengan penggunaan data. Kalau penggunaan biasa, contohnya macam guna social media ataupun WhatsApp saja, silap-silap 2 hari baru kena charge. Dan kalau bateri habis, jangan risau. Dia support 100W Honor Supercharge dan ada 80W wireless charging. So kalau korang bangun tidur dan terlupa charge, masa korang habis bersiap-siap tu, bateri dah penuh dah. Dan phone ni ada beberapa perkara lain yang korang kena tahu. Skrin dia memang terang, peak brightness sampai 6000 nits, tengah panas terik pun nampak jelas. Speaker stereo dia pun sedap, bass dia lagi jelas banding model sebelum ni. Dan yes, IR blaster untuk kontrol TV dan aircon masih ada. Dan masih lagi ada 3D face unlock dan ultrasonic fingerprint yang sangat secure dan pantas. Dari segi rekaan nampak identical macam model sebelum ni, tapi sekarang dah ada IP rating IP69K yang boleh tahan high pressure water jet dan suhu yang tinggi. Dan dari segi network pun dah lagi padu sebab dia guna chip Honor C1+. So line internet dan wifi coverage memang rasa lagi kuat dan stabil, terutamanya dalam bangunan.
Jadi, apa pandangan saya dengan Honor Magic 8 Pro pada kali ini? Bagi saya, ini adalah sebuah phone yang sangat solid dan sangat all-rounded. Kamera dia lagi lawa, terutamanya telefoto tu. Performance dia memang top tier, tak ada kompromi. Bateri tahan dan charging pun sangat laju. So, phone ni dia bagi satu package yang sangat lengkap. Dan saya yakin korang akan berpuas hati bila dah guna phone ni nanti. So, kalau korang nak cari flagship Android yang serba-serbi lengkap, Honor Magic 8 Pro ni sangat senang nak direkomend, terutamanya yang suka ambil gambar dan nakkan performance yang laju untuk nak pakai bertahun-tahun. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video Honor Magic 8 Pro pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, korang boleh kemukakan kepada saya melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.